Aku rasa aku dah buat silap. Poi Kuan Lan. Tapi korang kena dengar ni. Jauh di dalam kampung Sungai Durian, ada satu cerita seram yang dibisikkan di kalangan penduduk tempatan. Mereka panggil ia kain kafan bergantung. Sehelai kain putih, bergoyang-goyang tinggi di dahan pokok tua yang renek. Tiada siapa tahu bagaimana ia boleh ada di situ. Tapi ia muncul pada satu malam tanpa bulan. Ada yang kata ia kain kafan roh yang tak tenteram. Ada pula yang mendakwa ia amaran tentang malapetaka yang bakal tiba. Yang paling berani dah cuba menurunkannya, tapi tiada seorang pun yang berjaya. Setiap seorang pulang dengan mimpi pelik dan kesejukan yang tak boleh hilang. Adakah ia penjaga hantu atau amaran dari alam lain? Kebenarannya masih diselubungi misteri. Korang berani tak nak bongkarkannya?